Fitrah gitu, sayang kepada ibu, sayang kepada ayah, sayang kepada suami, kepada isteri, harta benda, apa lagi, jawatan, tempat tinggal, semua sayang. Tapi ingat, yang lebih sayang kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad. Kalau lebih itu, jawapannya sebaliknya lah. Boleh sayang, wajib sayang kepada ibu ayah, harta benda kita pun, jawatan semua, tapi jangan lebih sayang pada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah. Okey, itu yang pertama. Jadi di sini man la yarham la yurham, itu mudahnya. Siapa tak merahmati tak dirahmati. Muhasabah lah, muhasabah, sayang tak kepada kawan. Timbul ada salah yang tak berapa berat sangat, maafkan. Kalau berat, bincang supaya dilepaskan. Okey, itu ada soalnya. Yang kedua, Nabi bersabda, "Iza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihi dha'if wastaqim wal kabir. Iza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa." Tak jemu kat ulang-ulang. Bila bersemayam bersama orang lain, jadi imam lah, jadi imam bersama ramai, maka ringankanlah bacaanmu. Ringan tu maksudnya yang panjang lah. Lazim untuk guru mari Isya dia baca surah pendek je. Izajak Allah gitulah. Isya dipanjangkan sedikit. Subuh lagi panjang. Itu bukan rukun, bukan syarat. Tengok ruhnya pula. Kalau kita sini subuh lewat katakan, sekarang okeylah pukul 6. Subuh pukul 6.30 orang pergi kerja. Kita start surah Baqarah satu ayat, tak pergi sembahyang. Kena uruf panggil masanya. Termasuk solat sajadah jumpa Jumaat dituntut, tapi bukan tiap hari Jumaat. Jangan jadikan satu kewajipan tiap Jumaat, tidak. Buat, ada kala buat, ada tak buat. Cuma setengah masjid biasa buat, sekali tak buat mau menyumpah, main tok-tok tak sejadah pun. Kita main jauh tak sejadah, habis kena apa. Ada masjid dijadualkan, yang pertama, kedua sejadah, yang ketiga tidak, tak sunah juga, tapi tak ngapa. Teman dua pun tak salah, tapi nak kita bahawa ada bukan wajib lah, wajib. Kalau tak buat langsung, tak sunah pula. Nabi pernah buat, cuma berkala. Dan kontak kita pula, uruhnya, kalau sekiranya subuh tu lambat, ada rungutan orang masyarakat setempat, kalau solat, kalau sejadah tak datang, tak buat lah. Ini bukan fatwa, saya cakap sini je. Ini bukan fatwa. Ini maknanya khafif. Tapi dia kata, bila solat adukum li nafsi, fatawil masya-Allah. Kalau banyak seorang, panjangkanlah. Banyak seorang. Banyak apa ni? Sunat lah, sunat sebab fardu tidak dituntut sendirian. Cuma kalau di keluarga, kalau saya solat di rumah, katakan keluarga memang sepakat dah, bolehlah sekat satu juzuk, tak apa. Contohnya ni, dah biasa dah, anak menunjuk semua setuju dah, buatlah satu rakaat, dua muka surat ke. Jadi kalau ramai lah umum, maka yukhaffif, ringankan. Sebab dia kata apa? Ada yang sakit, ada yang uzur, ada yang macam-macam, ada yang nak ke mana-mana. Itu yang kita tahu ya. Berkata Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, in kana Rasulullah sallam la yada'u al-amal wa huwa yuhibbu an ya'malu bihi khasyata an ya'mala bin nas fa yufradu alaihim. Hadis-hadis Nabi ini ialah hadis Nabi sallam. Tak ada satu pun yang bertangan dengan fitrah. Tak sesuai, tak, semua sesuai. Dan sesuai dengan fitrah insan. Kata Aisyah, bila Rasulullah SAW meninggalkan amal perbuatan yang sebenarnya beliau suka untuk mengerjakannya, maka itu kerana beliau baginda khawatir kalau umat Islam sentiasa mengamalkannya dan beranggapan bahawa amal perbuatan itu wajib. Contoh yang pernah buatlah, sembahyang tarawih. Tarawih ini
Rasulullah solat di masjid hanya 3 atau 4 malam aja. 3-4 malam sahaja. Lepas itu Rasul tak datang lagi. Sampailah Rasul wafat. Ganti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, khalifah. Kekal macam tu. Zaman Sayyidina Umar, dia melawat. Dia suka melawat Sayyidina Umar ni. Patut orang sana macam mana, apa yang tanya umat. Dia pergi masjid, orang semayang, berselerak. Sana seorang, dua orang, semayang. Panjang masanya, tapi tak berjamaah. Dialah yang mencadangkan supaya salat tarawih itu dibuat berjamaah. Imam pertamanya, siapa ingat ya? Ubay bin Ka'ab kot saya. Imam pertama tarawih. Disebutkan pada 20 rakaat. Ini sunnah Umar Khattab lah. Ambil kita ikut sunnah kun, sunnah Khulafaur Rasyidin lepas aku. Kita buat 20 rakaat itu sunnah Umar Khattab. Yang gaduh. Bukan dia soal. Ini asal bana. Satu malam dia pergi sebuah masjid, orang bergaduh semayang tarawih. 8, bukan 20. Sunnah 8. Satu malam 20 bukan 8, bergaduh. Dan Umar kata, balik semayang rumah. Balik atas semayang tarawih. Ya Syekh mana? Kita ni sunat. Aku tahu sunat. Gaduh tu haram. Gaduh tu haram. Gaduh masjid pasal semayang. Tak gaduh. Buatlah 8 ke 20 ke. Tak buat langsung pun tak apa. Tapi yang tak buat. Maksudnya kalau nak bergaduh, tak buat. Jadi kita ambil. Alhamdulillah kita tak gaduh. Kita terus buat. Yang semampu kita. Selesai 8, kita buat 8. Dalam 20, kita buat 20. Imam buat 20, kita nak buat 8, kita keluar. Imam buat 8 pun kita tambah. Tak ada adab lah tinggal tu imam tu. Macam-macam pula. Yang tak pergi langsung tu. Jadi begitulah. Imam buat 20, kita mampu buat 8. Baliklah. Imam buat 8, kita buat 20, tambah lagi. 16 pula apa? 12 ya? 20. Sebab tu orang sekarang dia susah dia bagi. Ini makanan morek untuk 8. Mulai 20. Itu ni betul senang berlaku Jadi gitu. Nabi buat satu itu timbangan masyarakat. Kalau dia buat itu kalau orang menyusahkan orang, dia tak buat. Tarawih tak buat itu. Kalau Nabi buat tiap-tiap malam berjamaah, jadi wajiblah kita buat jamaah. Maka Nabi buat itu, kita boleh buat. Kita kerja malam sampai pukul 11 malam. 12 buatlah tarawih seorang di rumah dengan keluarga. Begitu maknanya itu gitu, fitrah manusia gitu. Maka tak diwajibkan. Kalau Nabi buat, berterusan jadinya. Sama dengan soal fardu Jumaat, fardu haji. Orang tanya Rasulullah, tiap-tiap tahun ke? Tak jawab. Tiap-tiap tahun ke? Dia kata, kalau 3 tahun, jadi wajib 3 tahun. Sebenarnya sekali je lah, wajib. Selebihnya tu, nak buat-buatlah sunat. Tapi kalau kita dah buat sekali, kalau nak pergi juga, kita buatlah untuk keluarga yang tak pergi. Ayah, atau ibu, atau dekat. Badah haji. Okey, sikit lagi. Manaha aydan daripada Aisyah juga, dia berkata, nahahum Nabi sallam anil wisal rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasilu qal inni lastu kahayatikum. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini muttafaq alaih. Ma'nahu yaj'alu fi quwwatan man akala wa shariba. Aisyah berkata, Nabi SAW melarang umat berpuasa sambung siang malam berterusan. Haji betul. Hari ini puasa, esok puasa aja, tak buka-buka, ada hebat. Tapi Nabi larang, jangan. Para sahabat tanya, sungguhnya Tuhan sendiri buat. Tapi Nabi buat. Tapi ya Rasulullah larang kami, tapi Rasulullah sendiri buat. Rasulullah tu berterusan gitu. Baginda menjawab, sungguhnya keadaanku lain daripada kamu. Aku menjaga kamu. Tuhan selalu memberi makan dan minum kepadaku. Ini bahasa Sufi lah. Maknanya, dia tak lapar lah. Yang tahu Nabi. Sama tu kali Nabi sedang tidur. Bila azan, bila berkejutkan. Nabi bangun pergi sembahyang terus. Tak berwuduk. Nabi tak wuduk. Kenapa Nabi tak wuduk?
Yang kita buat itu sebab kita bukan Nabi. Nabi ada khasais untuk dia. Khasais ni special untuk dia. Sebab yanamu ainuhu wa la yanam qalbuh. Yanamu ainuhu wa la yanam qalbuh. Tidur mata, hati tak tidur. Tak tidurlah. Kita mata celik, hati tidur. Mata tidur, tak tidur juga. Tidak. Maknanya Nabi lain. Khasais untuk dia. Khasais untuk Nabi. Nabi terus bangun dan solat. Kerana Nabi hanya tidur pejam mata tapi tak tidur sebenarnya. Maka sebab itu niat-niat buat. Kita kalau tidur, jaga lena, bangun, ruduk. Kecuali duduknya lah macam saya, tak apalah. Duduk macam ni, lena. Jaga macam tu juga untuk kekal. Kalau jaga macam tu, tak boleh. Tengok orang pula. Kalau kurus sangat, batal juga. Gemuk sangat, betul juga, sederhana. Macam mana Nabi al-Khassais, Nabi terus berpuasa, tak berbuka. Ma'nahu jaja'alu quwwah fi quwwah. Maknanya Allah berikan kekuatan kepada Nabi SAW. Kehebatan Nabi. Kita baca kan, yang paling kuat Nabi Musa kan? Gagah kali gagah Musa. Kampungnya berdoa tu, gagah kali gagah Musa, kuat gagah kali Musa. Lampang sekali mati tu. Paling cantik Nabi Yusuf AS. Surah merdu Nabi Daud AS. Lagi-lagi. Tapi Nabi SAW semua dia punya. Nabi lah paling cantik, paling handsome. Nabi lah paling kuat. Dan Nabi lepas surah merdu. Kita jumpa nanti Nabi kan kadang-kadang dia semua sahabat jumpa. Aku tak jumpa manusia secantik itu sebelum Nabi dan selepas Nabi. Nabi. Suaranya pula, kalau Nabi salat malam di masjid, ni baca Quran, baca surah lah. Yang tidur dekat dia ini tak terjaga. Yang jauh dengar, maknanya mukjizat. Kita kalau baca kuat, pecah telinga kawan ni. Jadi itu mukjizat Nabi, baca sedap. Kuatnya pula, banyak kali Nabi lawan ni. Apa yang apa? Nabi tak pernah kalah, sentiasa menang. Jadi kekuatan ada pada Nabi. Kehansaman pada Nabi. Surah Merdu pun Nabi SAW. Itu kalimat Rasulullah. Jadi Nabi ada kekuatan, kehebatan Nabi SAW. Masa perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Kuat barik kan? Kuat barik. Yang batu pejal kuat-kuat tu Nabi yang pukul. Dia sendiri pukul. Orang lah tak keduk tak tuan dia ketum pecah. Kekuatan Nabi SAW. Tapi ini manusia biasa. Tapi ada kelebihan-kelebihan tertentu. Cuma pada malam perang Khandaq itu Nabi sedang bekerja, Nabi perhatikan kawan. Tak makan, tak minum, langsung sahabat ikat batu kat perut dia. Lapar betul ni. Nabi pun lapar juga sebenarnya. Tapi ada kelebihan dia. Tengok, dia ikat juga batu juga. Tapi dia prihatin. Dia prihatin, sangat prihatin. Ada sahabat tahu bahawa Nabi sedar ada sahabat lapar. Dia minta izin ke Nabi untuk balik ke rumah, tengok ada apa di rumah. Semua tahu cerita kan? Balik cek isteri dia adalah kambing seekor, gandum segantang. Itulah bukan ni, lebih kurang itulah. Dia beritahu isteri dia, kita masaklah gandum dan kambing ini untuk kawan yang sedang 1,000 orang untuk makan. Dah masak. Buat kambing seekor, segantang gandum, AJK je lah kot. AJK bangunan je lah makan. Tak bagilah semua, mana cik tak mah. Tapi bila Nabi beritahu pada tuan rumah ni, tuan rumah beritahu kepada Nabi, kata isteri dah masak, dia bangun. Wahai sahabat-sahabat sekalian, sahabat kita berhati nak buat jamuan. Dia rumah dia, 1,000 orang ni. Kami seekor. Dia beritahu isteri dia, orang nak amai 1,000 orang ni macam ni. Tapi isteri kata, siapa yang ajak? Nabi. Kalau Nabi ajak, aku yakin. Kalau Nabi ajak, aku yakin cukup. Mukjizat. Datang ramai-ramai, Nabi yang menghidangkan sendiri. Cukup makan. Mukjizat. Tuan-tuan buat itu. Panggil ramai-ramai,
Nenas saya sebiji je. Tak boleh. Sebiji nenas. Panggil semua dia. Boleh minum ayak dia dalam. Itu hikmatan Nabi. Satu tiga lain, Nabi sedang duduk-duduk, Nabi tak lapar. Sedang makan juga lapar. Abu Hurairah juga lapar, yang ada sahabat-sahabat. Tiba-tiba seorang hamba Allah buat sekelas susu. Senanglah. Ini hadiah susu. Nabi ambil, Nabi tak minum. Bagi pada Abu Hurairah. Bagi tu Al-Sufah. Dekat kalau di Raudhah lah, kalau sekarang ni Raudhah tu. 60 orang. Pergi minum lah. Secawang aku 60 orang. Dia tegur habis lah. Tapi yakin bahawa Nabi itu ada mukjizat. Kenyang pun daripada makanan Allah bagi. Dia bagi setiap orang minum satu sampai semua kenyang. Bawa balik pula. Ada lagi. Baru Nabi suruh dia minum. Dan lebih lagi baru Nabi minum. Ini keyakinan kita. Yang salah faham ni. Kita buat sekelas cawan dia kacau. Tapi itu dah yakin. Yakin. Tapi kalau berlaku betul-betul, sesak betul, boleh tak? Tak apa. Yang ada banyak ni saja. InsyaAllah moga Allah sempurnakan. Yang sihir, sihir tak boleh lah. Ada orang buat kena kahwin, panggil tukang sihir. Jaga poyok. Jaga apa dia? Kawah. Duduk di situ. Makan kenyang dah. Balik apa? Itu sihir. Dia panggil orang ramai. Duduk gantang berai saja. Tak cukup lah. Tapi dia duduk sihir. Ini ada. Jangan panggil itu. Tak berlaku dulu lah. Dulu ada. Okay, ini kelebihan Nabi. Dia Allah mengenyangkan dia. Sampai sebelum naik nah. An Abi Qatadah Al-Haris bin Rabi'i radhiyallahu anhu qala qala sallam inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila biha fa asma buka as-sabi fatahajja fa atawajjawu fatawazzu fi salati karahiyata an asyaq ala ummati rawahu Bukhari. Abi Qatadah Al-Haris bin Rabi' berkata, Rasulullah bersabda, sungguhnya ketika aku sedang solat dan aku bermaksud manjangkan ayat aja samian bagi isma Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Start baca surah panjanglah. Dengar budak nangis belakang. Bukan tak dengar. Tak khusyuk kan? Dia memang dengar itu. Kita manusia dengar. Nabi pendekkan bacaannya. Nabi kata, rakaat awal nak baca surah Yasin. Rakaat awal nak baca surah Kahfi. Rakaat pertama, yang kedua surah Maryam, gitulah lebih kurang. Tiba budak nangis. Dia pendekkan. Baca Duha, Am-Nashrah jelah. Gitu contoh jelah ya. Jadi gitu. Maknanya Nabi pendekkan sebab apa? Karena mengutamakan. Kalau budak menangis tak khusyuk, mak-mak dia tu. Saya payang sebasuh malam ni terawih lah. Letak semata tepi tu jangan pakai budak sepak. Lepas hujung lepas je cuma tak dapat balik kacau dia. Kan gitu kan sembahyang ketat handphone kan. Kalau ke tempat ada budak-budak nyata lah yang tak khusyuk. Tersepak pula. Dan buat lari ni mamai. Elok buat terbalik. Sebelum solat bersedia dah macam-macam kemungkinan. Mungkin budak berlari, mungkin nak anjak saf kan. Kan semain sini tiba orang keluar nak menganjak. Ni kita spek kita. Ini ambil kira supaya tak ganggu masa sembahyang. Okey sini Nabi mendengar bacaan anak menangis dan berhenti untuk menghormati itu. Fa asma bukaan sabi. Kalau kita satu kisah benar tahun 2000 adalah saya bayang di Sentra Ken Sentra tak pernah pergi kalau tamat pergi antara nak kata lancar awang lah bukan saya pergi Allah semaya Allah Akbar bunyi handphone bunyi macam lagu sampai habis tu imam assalamualaikum sabumnya sah tak khusyuk imam ni tu imam tak khusyuk ni lepas apa sabarnya tak nampak tulisan tu ya Allah khusyuk sabarlah memang sah dia tak khusyuk mungkin nak kata dia betul lah tu jadi kalau berlaku gitu diam je lah
dah berlaku dah pun. Semua orang tengok, semua orang sedia lupa. Sebenarnya semain dekat Soro, dekat Petronas, dekat ni, dekat Megah Baginda. Tok Imam, tuan-tuan sekalian, offkan handphone semua. Allah, dia bunyi. Dia bunyi, tapi dia cakap dia ada blow off. Dah meninggal punya. Dah meninggal Tok Imam tu. Bukan kerana tu, kerana lain lah. Benar-benar dia pesan betul. Kata dia punya, dia cari lah tak off. Dulu masa mula Al-Quran handphone zaman dulu, saya pernah beli kursus sekali hari untuk guru-guru kawasan Kuala Selangor. Bagaimana off handphone semasa sembahyang. Okay. Sikit lagi enam dengar. An Jundub ibn Abdullah radhiyallahu qala qala sallam man shalla salat as-subh fa fi zimmatillah fala yatlubannakumullah min zimmati bi syai'. Fa innahu man yatlubu min zimmati bi syai' yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhihi fi jahannam. Dan Jundub berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang melaksanakan solat subuh, maka ia berarti berada dalam jaminan Allah. Dan oleh kerana itu, jangan sekali-kali Allah sampaikan minta jaminan itu sedikit pun, kerana siapa yang dimintai jaminannya pada Allah akan mendapatkannya. Kemudian dia akan menjampakkan kelebihan. Nak cerita kelebihan solat subuh ni, ada dia panggil syura' atamah wasabuhu. Perbezaan orang munafik dengan orang Islam zaman Nabi, syura' atamah subuh, solat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, dua solat yang sangat utama. Dan kenapa Isya berjamaah dan subuh berjamaah? Sebab zaman dulu, zaman Nabi SAW, orang munafik tidur awal. Dia tak main Isya. Dia tak main lah. Kalau dia tak tidur, dia baca benda maksiat. Jadi orang beriman, bertakwa, solat berjamaah bersama salam Isya. Subuh mengelawat. Dia mengelawat. Ini berbeza. Dulu tak main subuh, tak main Isya, musafik. Tapi ingat kita yang gitu. Ramai tak pergi. Subuh utamanya. Subuh utama tak ramai. Tak ramai, tak solat. Lagi ramai. Adakah yang suka dulu lama kita kan dulu bertahun dulu. Umat Islam di Malaysia ini, tapi taklah dia punya kajian macam mana. 2% saja solat berjamaah. 2% saja solat jemaah. Cuba agak betul dah. Contoh Megah Baginda. Di masjid apa orang subuh? Ada 6 orang. Kalau 6 orang, maknanya katalah kalau 6 orang 100, 2 orang 300 lah. 300 kata orang Megah Baginda. 6 orang subuh, betul tu, 200. Contoh gitu. Contoh jelah. Taman tu 200 keluarga. 200 dan 400 kata yang bersalat. Tolak yang banyak 200 orang. Ada 4 orang solat subuh. Betul 200. Pesan dulu sekarang dah kan tak dah ramai. Tapi tak semua tempat. Kan kata setengah masjid ramai, Nasrul ramai. Jadi nak cerita solat subuh sangat penting diutamakan. Last kali ya. Ini mudahnya ya. Seringkas bacaan. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, An-Nabi qala, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Man kan fi hajati akhi, kan Allah fi hajati akhi. Man farja'a muslimin qurbatan, farja'a Allah anhu qurbatan biha qurbatan min qurban yaumil qiyamah. Man satul musliman sallallahu yaumil qiyamah. Ini betul-betul kena kita ni ya. Ya ni. Umar Ibn Amr kata, Nabi bersabda, al-muslimu, orang Islam itu akhul muslim, saudara orang Islam. Jangan menzalimi. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Itu tidak boleh menganiaya atau mendiamkan dia, tak bantu dia. Siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya itu, maka Allah memperhatikan kepentingannya.
Siapa yang prihatinlah soal keluarga dia, orang Islam sama, yang sakit, yang lapar, yang berhajat, Allah sama dia. Siapa melepaskan kesusahan kawan dia, Allah lepaskan kesusahan dia di dunia dan akhirat. Siapa tutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia akhirat. Ada jenis manusia mencari aib orang, mencari hebahkan sehebah-hebahnya. Tak Islamik, apa namanya Islam, atau NGO Islam, atau parti Islam. Tapi kalau itu amalannya mencari keburukan orang, ini saya baru luaskan. Tak mau tolong Islam, malah menzalimi orang Islam. Di parlimen semalam, salah seorang MP timbul dia Rusila. Orang berlatihan, berhenti solat, dia kata komando nak serang masjid. Itu sangat buruk. Sangat buruk itu tak baik. Taubatlah. Dia masuk nak solat, Bang Aisyah, Bang Al-Pasar. Tapi dia betul 29 bulan, berlaku 19 dan 20 bukan sebarangan lawyer, senior macam. Jadi hati-hati yang bercakap. Hati-hati. Allah akan bertanya nanti. Das-sama wal basara wal fuada kullu ulaika namsula. Pendengaran kita, penglihatan kita, percakapan semuanya akan ditanya Allah Taala. Jadi akhirnya di sini menunjukkan bahawa kena jaga maruah sama Islam, tolong sama Islam. Sebab tolong sama Islam, dia tolong dia di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Sekat dulu kita gunakan masa untuk perbincangan seluasnya. Bukan terjawab, sama-sama kita tunggu ya. Terima kasih banyak atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan, perbincangan? Sila jemput Alif Surah kalau nak ada tambahan atau persoalan. Jalan Malaysia ada, Jalan Razak ada, Kak Wan ada, Jikamin, ya, Aman Alhamdulillah Nurli, Dua Haji Usman ada, Hamzah Ali, Syafi'i dan Yaakob. Silakan berkongsi. Tafadhal. Siapa nak mula dulu? Haji Usman kot, Haji Rahman mula kot. Tafadhal. Atau dalaman? Tak ada bagus. Ustaz, tentang cuma dah perbincangan solat subuh seperti solat Jumaat tu. Agaknya tak tahu lah. Dan kami pun ada rombongan pergi melawat tempat masjid yang dia tu. Bila bawa ke tempat ni tak jadi. Tu lah di contoh di Sukan Merak lah, kita buat kempen 7 saf. Bukan banyak, 7 saf je. 7 saf mungkin dalam 200 lebih. Masih tak ni. Agaknya di mana silap ke atau macam-macam kempen kita buat sebenarnya. Tapi masih tak menarik subuh berjemaah tu. Okay, yang pertama tentang subuh berjemaah adalah kepentingan, kelebihannya. Saya lupa siapa kata Islam akan bangun, Islam akan menang ketika subuh sebelum Jumaat. Pada sekarang ada istilah subuh kan. Penting maknanya kena usahakan sampai macam tu. Kalau di Temeluh dia ada makanan kot, ada jamuan. Boleh juga lakukan gitu. Dia bagi pernah buat anak-anak di Bahadiah, di Manggit, RM1. Bukan nak ingat budak-budak tak apa. Galakkan lama dia pandang Ta'ala lah. Peringkat awal tak apa, sedekah budak-budak, bukan tua. Untuk lain. Saya mungkin juga bentuk pengajian yang menarik, misalnya untuk guru yang menarik dia bawa, mungkin jauh sikit tak apa, yang kadang dekat baik juga, tapi dekat nak jauh, apalah ikhtiarkan bagaimanapun untuk menarik minat.
Satu lagi anak-anak ni kuliah subuh, kuliah apa pun orang tua misalnya, mereka tak bagi. Kawan ayah aku tu kena pelbagai, ada yang tua, ada yang muda, ada pengajian agama, ada yang sains, ada pertanian, menyenok kan. Semua cerita bab syurga neraka, betul lah tu, tapi ceritalah pertanian pula, kita soal-soal berdekatan yang lain, menarik. Cubalah perbagaikan aktiviti. Cuma dia berkenan tauliah masjid ceramah orangnya ustaz-ustaz belaka. Itu masalah juga, kena buka minda lah orang pentadbiran ni supaya lebih luas. Masjid pun kita punya, Allah punya, makmurkan dengan apa cara yang diharuskan. Biar orang sunat macam. Saya pernah anak saya cerita lah, saya pergi mengajar sebuah surau lama dulu, ada makan malam tu, saya bawa anak lelaki-lelaki 2 orang. Tok Bilal angkat anak saya makan 2 orang sana. Tok Bilal ke Tok Bilal? Bilal nama orang Tok Bilal. Dan 2 orang anak tu, anak sulung dan anak nombor 3 kot, dia angkat letak curu sana. Dia tak tanya anak siapa. Ni Tok Bilal yang tak Bilal. Tak prihatin. Nabi tak marah, cuma dia pendekkan sembahyang, menggalakkan bawa anak-anak pergi. Jadi kita nak buat anak pun, tapi selama masjid dia ada menjaga, okey lah kan. Tapi kena kawal lah, kena kawal semampunya macam urusan. Bila tak ada, kena panggil masalah masjid lah kan. Yang tuanya, yang OKU-nya, kanak-kanaknya, pelajarnya kan. Ni nak semua orang-orang punya syariah, mana boleh. Macam-macam orang. Inilah. Memang ada pun. Okey, itu aja. Boleh buat apa-apa saja semampunya. Bajanya Allah tentukan. Allah tak tanya berjaya tak berjaya. Al-hal balaghta, sampai ke tidak? Dah sampai, alhamdulillah. Okey, ada tambahan? Kita tak maklumat soal alim, kita doakan semua sihat-sihat insya-Allah. Terus Ismail juga begitu. Ustaz Selamat juga kita doakan semuanya. Kak Cah juga agak berat hospital. Lain-lain. Tak ada apa kan, depan nak balik kot. Ada tambahan lagi kan? Okay, Samian ada? Cikgu tak ada? Silakan nak cakap apa? Muktamar Wadah Selangor Ustaz tarikh 2 November. Dia buat di Meru lah. Di Meru. Di bangunan Abi Meru. Ya. Lepas tu yang pusat di Pematang Pauh. Seberang Jaya. Seberang Jaya insya-Allah. Pusat 28 9.30. Pendaftaran RM80 sahaja. Ya, okey. Tarikh sebelum mana awal lebih sikit bayar. Ya. Kan Selangornya RM40 saja. Kalau tak bayar yuran lagi, yuran RM25 sebulan setahun. Kalau hutang 2 tahun RM50. Kalau 4 tahun 100, itu je lah. Bayar yuran ahli dulu insya-Allah. Ahli. Okey, tak ada mungkin kita boleh awal lah kot. InsyaAllah. Terima kasih insyaAllah hingga kita jumpa minggu depan. Kita sudahi usrah kita dengan tasbih kafarah. Sebelum tutup, ada tak yang online ni nak ni ke jeraman ke apa-apa? Pesanan penaja. Ni nak balik awal ni. Jeraman dah keluar dah. Assalamualaikum. Sila Syah. Ana nak beritahu kepada ahli usrah semua, pada usrah kita 6 November, 2 minggu daripada sekarang, ada tetamu daripada Maninjau akan join usrah kita. Ramai 22 orang, 10 pelajar perempuan, 10 lelaki, seorang guru lelaki dan seorang guru perempuan. Dan oleh itu minta sediakan makanan lebih sikit lah. Tentang diorang menginap di Anjur Rahmat ke? Ya, dia di Anjur Rahmat. Dia menginap di KDH. Oh, KDH. So insyaAllah diorang berbuka sama kita lah. InsyaAllah. Cadangannya begitu. Dan saya sedang berhubung dengan sekretariat tentang transport, bagaimana dia orang akan datang daripada KDH ke Anjur Rahmat. Okey, insyaAllah. So Dr. Han ambil perhatian, Dr. Han, insyaAllah. Sambal satu lagi. Ya. Minggu depan kita gabungan dah. 5 kan?
Oh, kau buat minggu yang kelima. Tapi tajuk dah ada ke? Tajuknya 6 tu pada New Age Movement. Disampaikan oleh Dr. Zainab Ismail, mantan profesor di UKM, Jabatan Dakwah Kepada Islam. Dia terlibat langsung dengan JAKIM dan juga JAIS kot tentang soal-soal berkaitan dengan akidah. Itu New Age Movement. Bukan 6. Ya, 6. Non-aligned movement ke? Ya. Non-alliance movement ke? Ya. Atau New Age mana sempena dengan ni ninjau tu lain? Minggu usul kita, usul gabungan. Oh, usul. Minggu depan ya, 30 bulan. Oh, 30, okey. Ya. InsyaAllah. So, okey, ambil perhatian usul gabungan 30 hari bulan dan minggu berikutnya yang tu daripada meninjau, insyaAllah. So, insyaAllah ni benari ambil perhatian. Yang 30 ada tambahan ke nanti? Biar yang kehadiran atau buat sedia biasa? Sebetulnya tambah tak menambah. Bang kita juga. Okey, persiapan seperti biasa yang masa meninjau tu kita tambah 20 Okey, insyaAllah. So okey, kita akhiri surah kita dengan sama baca tasbih kafarah dan baca surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma wa asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Prof tu Sirin bawa tu pisang berkat tu.